So ya, Assalamualaikum and salam sejahtera. Selamat datang ke aku punya YouTube channel. So untuk video kali ni aku nak cakap pasal World Cup lah. World Cup pun dah tak lama kan. World Cup 2026. Sedar-sedar minggu depan dah start World Cup hari Jumaat tak silap aku, 12 hari bulan. First game Afrika Selatan lawan Mexico. So untuk video kali ni aku nak sembang pasal 10 fakta menarik yang korang kena tahu untuk World Cup kali ni. So jom start. So first kali, World Cup kali ni adalah World Cup first edition yang melibatkan 48 tim. So ada expansion lah kat situ. Ada orang kata apa, penambahan pasukan. Sebelum ni hanya 32 tim. So kali ni FIFA dah expand dia punya slot jadi 48 tim. So macam untuk Asia sebelum ni ada 6 tim, sekarang dah ada lebih kurang 7 atau 8. Europe sebelum ni ada 10 tadi lah aku, sekarang dah ada lebih kurang 16. So sama juga region-region lain macam Afrika apa semua. Dan kalau korang perasan, paling terkesan region ni lah. Region CONCACAF ataupun kita panggil Amerika Utara. So negara macam Curacao, Haiti dah boleh layak ke World Cup kan. Tadi aku ada diorang. So tu yang pertama, expansion daripada 32 tim ke 48 tim. So untuk poin yang kedua, fakta yang kedua, ini adalah World Cup pertama yang melibatkan 3 host country. Sebelum ni adalah 2 host country, tak silap aku, USA Mexico 1986. Itu aku tak pasti, kena check balik. Aku tak research sangat, video ni just simple lah. And then 2002 Korea Japan. So untuk kali ni 3 host country, macam korang tahu lah, Canada, Mexico dan juga USA. First game akan bermain dekat Aztec, opening game minggu depan, and then final dekat MetLife dekat US. So tu point yang kedua, 3 host country pertama dalam sejarah Piala Dunia. So yang ketiga, sekejap aku ambil skrip, lupa lah first time buat video. So yang ketiga, Mexico mencatat sejarah sebagai negara pertama dalam sejarah Piala Dunia yang jadi tuan rumah 3 kali. So first edition 1970, second edition 1986. Siapa tak ingat World Cup 86. Aku yang tak lahir lagi masa tu pun, entah mak ayah aku pun tak kahwin lagi masa tu. Masa tu World Cup di zaman prime Maradona kan. Maradona yang gol dia lawan England yang orang kata handball semua tu kan. So ya, antara World Cup paling ikonik lah. So dan 2026 lah, 3 kali. So point yang ketiga, Mexico negara pertama dalam sejarah yang jadi orang kata apa, host country sebanyak 3 kali. So yang keempat, melibatkan negara baru, ada 4 negara. Ada 4 debutan lah orang panggil untuk World Cup kali ni. First, Cape Verde. Siapa tak ingat Cape Verde pernah friendly dengan Malaysia kan. Seri kita sama main kat Ceras. And then yang kedua, Curacao. Negara daripada CONCACAF macam aku cakap tadi. And Jordan. Siapa tak tahu Jordan kan. Even ada player Liga Malaysia main kat situ. Tak silap aku 2 orang. Daripada Selangor, Nur Al-Rawabdeh dengan Abu Al-Nadi. Kalau tak silap aku lah. And then Uzbek. Yang negara orang kata apa, yang memang kita tahu memang power lah dalam region Asia. Yang kali ni sebenarnya antara faktor dia, satu memang dia power lah Uzbekistan. Yang kedua macam aku cakap tadi lah, penambahan slot. Maksudnya sebelum ni Asia ada 5 slot, sekarang dah ada 8 kan. So benda tu membantu juga lah. Tapi still tahniah kepada Uzbek, first time dalam sejarah layak ke World Cup. Boleh tengok aku Sanoh main World Cup lepas ni dengan Eldor Shomurodov, antara striker favourite aku lah. So on to the next point, point kelima, World Cup yang melibatkan 104 perlawanan. So almost double lah, tak adalah double, almost lah, lebih kurang. Sebab sebelum ni World Cup total 64 game, so sekarang 104 game lah. So kata apa, memang puas hati lah tengok bola. Makan tidur pergi kerja tengok bola, makan tidur pergi kerja tengok bola. Okay, so point yang keenam, melibatkan 16 bandar. Sebab ialah 3 negara kan. Sebelum ni World Cup macam Qatar itu hari main kat satu negara. And then before that Rusia satu negara. So kali ni main kat 16 bandar. So kata apa, meriah lah, meriah. 16 buah bandar yang terlibat across 3 negara ni, Canada, Mexico dan juga US. So point yang ketujuh, ni yang menarik, dah ada round 32. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni World Cup round 32, 32 tim, and then champion group dengan run up terus main round 16. Orang kata apa, knockout lah, kalah mati. Tapi kali ni ada round 32 sebab tim dah ditambah. Dulu 32 tim, sekarang 48 tim.
Maksudnya format dia 48 team ni akan main group stage dulu, baru pergi round 32, baru pergi round 16. So lagi banyak game lah, lagi banyak orang kata apa, lagi mencabar World Cup ni. Team pun dah banyak, dah tambah satu stage lagi. Dulu tak ada round 16. Dulu tak ada round 32, sekarang dah ada round 32 baru pergi round 16. So on to the next point, kembali kepada musim panas. So point ni tak berapa valid, tapi aku saja nak cukupkan 10 point ni. Sebab sebelum ni kalau korang ingat Qatar main hujung tahun. So macam aku tak ada benda pun World Cup hujung tahun ke tengah tahun ke, tapi benda tu macam best lah kan. Macam baru ni Champions League final. So nak tunggu World Cup dah tak lama kan. So macam sentiasa ada event bola kat situ. Macam 2022 itu hari, kalau kau ingat kat Qatar tu main, tak silap aku hujung tahun, tak silap aku. Kalau salah betulkan aku lah kat komen. Tapi tak silap aku hujung tahun. Tapi main masa macam sekarang ni, main masa sama lah musim panas. Main orang kata apa, tengah tahun kan, bulan 6 macam sebelum ni. Tak silap aku Brazil dulu pun main dalam bulan 5 bulan 6, tak silap aku. Okay, and the next point. Point ni yang penting, point ke-9. Masa sepak mula. So kalau korang, aku pun tak google, tapi aku pernah tengok jadual World Cup. Kebanyakan game main 3 pagi, 9 pagi, 10 pagi. So waktu dia agak mencabar, terutama untuk orang yang bekerja. Kalau kau businessman ke, tak apa, budak sekolah cuti boleh lah. Tapi kalau macam aku kerja dengan orang, pagi ni bekerja kan. Tapi pandai-pandai lah just. Agak-agak bos aku tak tengok video ni. Tapi banyak game macam contoh team favourite aku Argentina, main pukul 10. Main pukul 3 pagi, 9 pagi. So tapi rasa World Cup 4 tahun sekali boleh jahat benda tu. Cuma tu lah waktu dia agak, orang kata apa, sebab biasa World Cup dulu main petang kan. So balik kerja boleh tengok, main malam. Macam sekarang ni main pagi, 3 pagi, lepas tu 10 pagi. Even final pun tak silap aku 3 pagi. Tapi tak apa lah, 4 tahun sekali kan. Benda pun susah nak tengok. So ya, yeah, itu yang point 9. So panjang agak aku Mabel. Sorry ya guys, video ni tak ada skrip sangat. So kalau korang boleh tengok, ni je point aku. Just bullet point. InsyaAllah next video aku akan buat research yang lebih sikit lah, skrip. Aku akan usahakan buat skrip. So bagi nampak proper sikit. So ya, video point terakhir, aksi pembukaan akan main ke Aztec. Aztec ni kalau korang minat bola, dia level-level Maracana bagi aku. Aku bukan nak mana-mana stadium kan. Setiap stadium tu ada story dia yang tersendiri. Cuma bagi aku Aztec ni memang legend lah. Dia kalau kat Malaysia macam Bukit Jalil lah, Shah Alam. Kalau kat negara sebelah macam Gelora Bung Karno. Kalau dekat Thailand, Raja Manggala. Kalau dekat Brazil, Maracana. So benda tu, orang kata apa, stadium yang ikonik lah. Kalau kat Spain, ada setengah orang cakap Nou Camp, ada orang senang cakap Santiago Bernabeu kan. Maksudnya stadium yang ikonik lah kat situ. First stadium dalam sejarah yang host 3 World Cup. 1970, 1986 and soon to be minggu depan. Opening game Mexico South Africa 3 pagi 12 Jun Jumaat. So stay tune guys. So aku rasa tu dulu untuk first video aku ni. Channel aku ni pun dah berhabuk lah, tapi ya, orang kata apa, sampai bila nak tunggu kan. So ya, yang tengok sampai habis terima kasih. Yang tengok yang tak apa-apa rasa tak cun apa, boleh komen kat bawah. Lighting pun lighting murah dulu kan, baru cuba kan. So ya, aku ulang balik recap. First 48 team dah bertambah. Second 3 host, Canada, Mexico, USA. First time dalam sejarah 3 host jadi tuan rumah Piala Dunia. And then ketiga Mexico, negara pertama yang 3 kali jadi Piala Dunia punya tuan rumah. And then keempat, ada 4 negara debut untuk World Cup kali ni, Cape Verde, Curaçao, Jordan dan Uzbek. And then kelima, 104 perlawanan. Banyak gila game. Daripada first game minggu depan sampai lah final. So lupa nak sebut, World Cup ni start 11 Jun, tapi kat Malaysia 12 lah. 11 Jun sampai 19 Julai. So macam lebih kurang sebulan lebih ke lah. So ya, memang best gila lah. And then ke-6 ada melibatkan 16 buah bandar. Ke-7 ada round 32. Sebelum ni tak ada kan. So sekarang dah ada round 32. Habis group round 32 baru pergi round 16. And then yang ke-8 kembali main musim panas. Maksudnya dia main kat Malaysia bulan 5 bulan 6 waktu kita kan. Sebab kita tak ada musim panas. Kita Malaysia ni tak tahu panas macam tu lah. Tak ada. And then masa sepak mula dia agak macam aku cakap tadi lah. Sebab main kat mereka. So waktu dia macam main pagi-pagi lah kan. So struggle sikit nak tengok. And then last main kat Aztec minggu depan. So aku pun tak sabar.
So ya, insyaAllah esok dan kemudian hari menjelang World Cup ni aku akan post banyak lagi video lah. So ya, korang komen kat bawah video mana yang korang rasa nak aku buat. So ya, terima kasih kepada yang tonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. So jumpa lagi. Assalamualaikum.